Okey, apa lagi kita try dulu. Weh, sedap weh. Serius memang sedap. Okey, ni produk terbaru daripada Al-Khair. Okey, sebelum ni pun memang saya ada banyak review dia punya teh Arab tau. Memang sedap sangat dan dapat banyak sangat maklum balas yang positif. So kali ni dikeluarkan kopi Buna dan saya ni pun memang peminat kopi, so terus order lah. Okey, dia keluarkan yang 3 in 1 dengan 2 in 1 ni. Okey, dan produk baru kopi Buna ni pun sama juga, dia original made in Saudi. Okey, so ni kira kita grade kopi import premium lah. Okey, ni kira yang first time try, kita try yang 3 in 1 ni. Okey, dan saiz satu secet dia 12 gram je, so kita jangan letak air banyak. Kalau pekat kita boleh tambah air. Kalau tawan nak kena tambah secet pula. Tengok aku kacau ni pun dia punya aroma tu dah keluar dah. Wangi weh bau kopi dah. Hampa tengok dia punya buih kopi tu memang gebu lah. Okey, dia punya kopi tu kita tak ada rasa pahit-pahit dan dia ada rasa creamy-creamy macam kita letak creamer tu kan. So kalau macam kita minum kopi-kopi yang famous kan ataupun local kopi, so kita boleh rasa dia punya original tu kan. Okay, so sama dia juga. Explain tu dia susah sikit, tapi aku suka kopi ni. Okey, dan harga dia pun taklah mahal sangat. Untuk satu pack 30 secet ni, harga bawah 50. So jatuh satu secet dalam RM1 lebih je. So bagi aku dengan kopi import dengan harga macam ni memang sangat-sangat ubaloi. Dan rasa dia pun memang sedap. Creamer, gula dan kopi tu dia blend cantik. So nak rasa, check dekat link.